Yang ahli-ahli yang berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan akan dimulakan. Dipersilakan Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias yang berhormat Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, soalan Jelebu nombor 1. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab Betul, atau wakilnya. Menteri. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan Madani memberi keutamaan kepada penambahbaikan kaedah pengubalan rang undang-undang bagi memastikan kualiti, ketulusan dan keterangkuman yang lebih tinggi sebelum dibentangkan di Parlimen. Bagi tujuan tersebut, kerajaan melalui bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri secara konsisten melaksanakan sesi libat urus dan perbincangan awal secara berfasa dan berstruktur melibatkan kementerian dan agensi pelaksana, pakar bidang pertubuhan bukan kerajaan (NGO), pertubuhan masyarakat sivil (CSO), pihak industri serta ahli akademik. Pendekatan ini telah diterapkan dalam pengubalan beberapa rang undang-undang dan akta utama termasuk rang undang-undang Ombudsman, rang undang-undang kebebasan maklumat, rang undang-undang pendanaan politik serta akta penting yang diluluskan pada tahun 2025 seperti Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan Akta Anti-Bully 2026 yang kesemuanya melalui proses libat urus komprehensif sebelum pembentangan. Berkenaan proses libat urus yang diadakan, sebagai contoh bagi rang undang-undang pendanaan politik yang sedang diteliti, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan sebanyak 20 siri sesi libat urus bersama-sama pihak berkepentingan pada peringkat akar umbi. Daripada jumlah itu, 12 siri SLU peringkat negeri melibatkan penyertaan 1,544 peserta merangkumi pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, parti politik, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung dan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan, wakil Dewan Perdagangan Persatuan, perniagaan, NGO, CSO, ahli akademik dan golongan belia. Siri libat urus ini bertujuan mendapatkan pandangan dan input akar umbi terhadap cadangan dasar rang undang-undang yang dicadangkan. Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan keperhatian kerajaan Madani dalam memastikan suara semua pihak berkepentingan, khususnya masyarakat di peringkat akar umbi, diambil kira dalam proses pengubalan rang undang-undang. Ia mencerminkan komitmen kerajaan pada hari ini untuk memperkukuh amalan demokrasi melibatkan penyertaan rakyat dengan izin participatory demokrasi, meningkatkan ketulusan serta memastikan setiap dasar dan perundangan yang dirangka mengambil kira realiti dan keperluan rakyat. Selain itu, penglibatan ahli-ahli Parlimen dalam fasa pra-pengubalan rang undang-undang turut diperkukuh di bawah pentadbiran kerajaan Madani melalui berbagai mekanisme berterusan termasuk sesi taklimat bersama Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi memastikan kefahaman awal terhadap hala tuju, dasar dan kandungan perundangan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau perkara khusus berkaitan dengan mana-mana rang undang-undang, ahli yang berhormat adalah dialu-alukan untuk mengemukakan terus kepada menteri yang bertanggungjawab ke atas rang undang-undang berkenaan bagi penjelasan lanjut. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Jelebu, soalan tambahan. Datuk Yang di-Pertua, saya ada pertanyaan 2 soalan berkaitan dengan isu ini. Yang pertama, Datuk Yang di-Pertua, antara menjadi isu di kalangan Yang Berhormat Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang ialah sewaktu perbahasan sesuatu RUU ini, persoalannya mengapa RUU ini tidak dibawa kepada jawatankuasa khas ataupun select committee terlebih dahulu. Ketika ini dia bukan memangnya tak menjadi satu kewajipan bagi pihak kerajaan untuk bawa isu ini kepada select committee, tetapi sebagai salah satu langkah reformasi parlimen dan juga memastikan kelancaran
sesi perbahasan ini, soalan saya, adakah pihak kerajaan memikirkan terdapat keperluan untuk memastikan bahawa RUU ini yang ingin dipinda ini wajib dibawa kepada select committee. Yang pertama, Datuk, betul ya. Soalan yang saya yang kedua ialah berkaitan dengan pandangan rakyat. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut pelbagai sesi libat urus dilakukan kepada pelbagai entiti dan juga komuniti masyarakat untuk mendapatkan pandangan rakyat. Tetapi sekarang ni, Datuk, betul, oleh kerana sekarang ni dasar-dasar perpindahan rang undang-undang mendapat perhatian di kalangan majoriti rakyat melalui siaran secara langsung ketika sesi parlimen. Soalan saya, adakah terdapat sebarang kemungkinan pada masa akan datang kerajaan akan melakukan satu pendekatan pool secara atas talian bagi mendapatkan pandangan dan maklum balas rakyat sebelum sesuatu keputusan untuk melakukan pindaan terhadap sesuatu undang-undang itu dilakukan? Terima kasih, Datuk. Betul. Silakan Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Jelbu. Sebenarnya pada dasarnya kerajaan ingin merujuk kepada jawatankuasa, tetapi ada beberapa sebab ia tidak dirujuk dan bawa terus ke Parlimen. Tetapi walaupun dibawa ke Parlimen, ia boleh dirujuk. Ahli-ahli Parlimen pun boleh menanya supaya ia dirujuk kepada jawatankuasa. Tapi kita perlu faham, dalam libat urus ini ada ramai di antara ahli Parlimen pun terlibat. Bukan saja in isolation. Dia bukan saja NGO atau beberapa sektor saja. Jadi kita perlu faham bahawa semua pihak diberi peluang dan keutamaan. Dan kalau ada jalan yang lebih baik, saya percaya bahawa merujuk kepada jawatankuasa adalah satu di antara prosesnya. Saya percaya ini akan dibuat dalam beberapa siri yang akan datang. Untuk makluman public poll, sememangnya dilakukan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri untuk rang undang-undang. Sebagai contoh, untuk pemansuhan hukuman mati mandatory, pindahan kepada peruntukan bertukar parti, dan baru-baru ini pindahan perlembagaan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Public poll sememangnya telah dilakukan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang untuk memastikan pandangan rakyat diambil kira dalam usaha pengubalan undang-undang. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan ini saya bagi sebelah kiri. Silakan Yang Berhormat besok. Ya, terima kasih. Menteri ya. Daripada jawapan Menteri tadi, timbalan Menteri tapi tak bisa panggil Menteri sebab jawab bagi pihak Menteri. Okey? Jadi kita tengok daripada jawapan, nampaknya beban kerja di Jabatan Gubalan ni semakin banyak. Ada tak apa-apa langkah yang diambil ya, dalam memastikan bahawa apa yang dilakukan adalah selaras dengan hasrat kerajaan itu sendiri, ya, impak dia, ya. Dan berapa masa, jangka masa yang diambil untuk kita sebagai pembuat undang-undang ni, ya, ahli parlimen semua pembuat undang-undang, berapa masa yang diambil untuk diserah kepada ahli parlimen ni untuk meneliti supaya lebih lagi mudah untuk meneruskan dengan perbahasan dan meluluskan undang-undang ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Sebenarnya bebannya ini boleh diatasi dengan kualiti civil service yang kita ada sekarang. Tapi Yang Berhormat, pengubal undang-undang ini bukan satu perkara yang boleh dibuat serta-merta. Kita perlu faham dia perlu ada kebolehan, kepintaran dan sebagainya. Dan Yang Berhormat, jangan lupa, walaupun mengubal satu undang-undang itu nampaknya adalah inisiatif oleh kerajaan, tetapi saya sendiri ada menerima banyak cadangan dari CSO, dari NGO, dan kita mengadakan perjumpaan dengan mereka. Dan itu adalah satu di antara sebab kenapa kita membawa dalam tempoh ini 3 tahun, kalau Yang Berhormat tengok, ada banyak undang-undang yang telah dibawa.
Ini adalah kerana dengan perjumpaan dan libat urus dengan pihak-pihak yang berkenaan. Jadi ini adalah satu di antara prosesnya. Dan kita percaya proses ini akan menambah baikkan sistem yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.